Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini aku nak berkongsikan pengalaman aku menggunakan sebuah laptop gaming Acer Predator Helios 18. Jadi secara fizikal, laptop gaming ini bersaiz 18 inci. Jadi pastinya agak berat. Laptopnya sahaja mencecah 3.2 hingga 3.3 kilogram. Kemudian ditambah lagi dengan chargernya 330 watt. Anggaran kedua-duanya itu telah pun mencecah sehingga 4.5 kilogram. Jadi korang kena fikir banyak kali lah apabila nak membeli laptop ini, sebab laptop ini agak berat. Di sebelah kanannya terdapat 2 USB Type A dan juga 2 lampu indikator. Jadi 2 lampu indikator ni, yang pertama dia menunjukkan tentang on dan off laptop itu sendiri, dan yang kedua menunjukkan tentang apabila orang nak connectkan charger kepada laptop ini. Di sebelah kirinya pula terdapatnya port Ethernet yang mana support sehingga 5 Gbps. Kemudian ada juga USB Type A dan juga slot memory card. Jadi dekat sini sangat convenient lah bagi seorang content creator, yang mana bila kita nak buat video ke, nak shoot gambar, ni nak pindahkan gambar-gambar, video-video daripada memory card tu sangat mudah. Perlu adanya converter kan, memory card reader dan sebagainya. Just keluarkan daripada kamera, kemudian terus connect dengan laptop dan terus bolehlah pindah latar. Dan juga dia ada port untuk AUX. Di sebelah belakangnya pula adanya USB Type-C 2. Kemudian ada pula HDMI punya port. Kemudian yang last sekali adanya tempat charge. Yang ni pada aku Acer sangat bijak lah apabila meletakkan port charger itu di bahagian belakang, sebab dia mengurangkan seliratnya wire-wire. Mungkin mouse kita boleh beli wireless, jadi kalau boleh kena kiri kanan tak mengganggu tangan kita tu. Ataupun headset boleh beli wireless, tak mengganggulah, just letak je kiri kanan. Tetapi charger pastinya ada wire. Jadi pandai dia apabila dia meletakkan port charger itu di bahagian belakang. Cuma pada aku yang susahnya bila mana kita nak charge laptop ini, kita kena bangun untuk tengok di manakah letaknya port tersebut. Agak susah lah. Jadi kalau ada nyalaan lampu kan, yang menunjukkan logo-logo port tersebut berada di mana, mudah sikit bila kita nak cocok. Tak perlu nak bangun untuk lihat port tu berada di mana. Sebagaimana yang korang tengok, laptop gaming ni kebiasaannya pasti ada lampu warna-warni kan, RGB dia tu lah. Korang boleh tengok pada Acer Predator Helios ni, dia punya lampu warna-warni sangat terselah di bahagian belakang itu. Kemudian ada pula tulisan Helios terpampang dekat situ. Kemudian bukan itu sahaja, dekat logo Predator itu sendiri pun berwarna-warni. Mantap lah, itu biasa ciri untuk sebuah laptop gaming. Pada aku ni, spek dia laptop gaming ni dibekalkan dengan prosesor Intel Core i9 14900 HX. Kemudian digandingkan lagi dengan grafik card Nvidia RTX 4090 yang mana mempunyai VRAM dia tu 16GB. Digandingkan lagi dengan RAM dia sebanyak 32GB yang berkelajuan 5600 MHz. Digandingkan lagi dengan storage yang berkapasiti 4TB. Cukup lagi ke? Memang banyak sekali. Jadi sebuah laptop gaming tu biasa boleh untuk kita upgrade. Dia dibekalkan satu slot kosong NVMe SSD M.2 nya. Kemudian untuk RAM pun boleh upgrade juga sehingga 64GB lah, seperti mana yang dinyatakan oleh pihak Acer sendirilah. Jadi kita lihat pula dia punya display size 18 inci. Kemudian gandingkan lagi dengan refresh rate 240Hz, mini LED dengan resolusi 2K. Orang rasa macam ni, mantap sangat, terlalu mantap. Main game, tengok video, nak edit gambar, edit video, handle video 4K, memang sangat perform. Game AAA memang sangat awesome. Tak boleh digambarkan lah, korang boleh tengok sendiri. Korang boleh tengok juga keyboard dia pun berwarna-warni, support juga RGB. Dan benda ni kita boleh setting melalui
dia punya software yang dinamakan Predator Sense. Dan yang menariknya lagi, keyboard dia ni khas untuk 4 huruf. Dia dibekalkan dengan keycap yang berbeza-beza. Satu jenis linear, satu jenis tactical, iaitu keycapnya WASD. Keycap yang biasa seorang gamer tekanlah bila kita main game. Itulah keycap yang sentiasa berlega-lega di jari-jari kita. Memang sangat best lah. Dia punya jarak di antara keycap dia tu pun 0.3, jadi tak terlalu jauh. Jadi kita senang bila kita nak tekan keycap di antara keycap tu. Campur lagi dengan touchpad dia yang sangat smooth dan sangat besar. Jadi mudah untuk scroll, mudah juga untuk kita tekan dan sebagainya. Sangat responsif. Tak boleh nak cakap apa. Kita tengok pula dia punya pembesar suara dia. Biasanya seperti mana video aku yang sebelum ni, aku cerita tentang laptop gaming, dia punya processor dia mantap, grafik card dia mantap, skrin dia pun mantap, dia punya keyboard dia mantap. Tapi bahagian pembesar suara, kebanyakannya reviewer lain kata biasa-biasa sahaja. Kita tengok macam mana suara yang dikeluarkan daripada laptop gaming ini. Macam mana pandangan korang? Mantap tak mantap? Pada aku, okey. Nak kata bagus sangat pun tak, nak kata tak bagus sangat pun tak. Tapi, biasalah, dia ni kan gamer kan, pun content creator. Jarang-jarang sekali lah kalau kita menggunakan sound yang dikeluarkan daripada speaker laptop gaming itu sendiri. Biasanya kita pakai headset lah. Tak nak cerita panjang lagi, jom aku nak tunjukkan pula korang performance laptop ini. Laptop Acer Predator Helios, aku dah test untuk 2-3 game. Biasa aku main tu antaranya Left 4 Dead, kemudian ada House of the Dead, ke ada satu lagi game. Korang tengoklah sendiri dia punya frame per second yang dapat apabila menjalankan game-game ini. Reloading. Cool. T-spawn. Okey, jadi setakat ini saja. Macam mana pandangan korang? Suka tak? Tolong tak untuk review kali ini laptop Acer Predator Helios 18 2024. Setakat ini sahaja. Tolong support dan subscribe aku punya video kalau okey. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.